I ada spa dekat Bali and I rugi nearly RM500,000. Dengan macam best kan, weh, aku ada spa kat Bali. Bali weh, impian semua orang nak datang Bali kan. 2 tahun bisnes Sarah struggle. Not because tak ada sales, tapi sebab salah manage. So dengan berbekalkan duit yang ada, I buka spa dekat Bali in hoping I ada income extra. So tak pening. Yelah, duit bisnes ini macam masyuk je. So I start from scratch. Yeah! Jangan peduli bunyi tu laki aku kacau tadi. Tengok bisnes ni I start from scratch. Kedai ni dulu bekas kedai makan. So Sarah memang suka ambil kedai yang dah memang cantik and Sarah renovate sikit-sikit supaya tak banyak sangat kos. Sarah bawa bapa and saudara untuk reno. So murah lah sikit kan. Total renovation dekat RM50,000. Dekat Bali ni sewa kedai kena bayar terus lamsam. So 2 tahun Sarah bayar 800 juta. Bersamaan 240,000 time ni. Duit Indon tengah tinggi lah time tu. Lepas tu tiap-tiap bulan selama 2 tahun Sarah kena top up dekat RM5,000 setiap bulan sebab sales adalah RM3,000 sebulan. Fail gila. Bisnes sini biasa tau dengan bisnes kat Malaysia. Sini korang lawan international level. Belum yang buka semata-mata money laundering je. So kedai diorang lagi gah tapi memang tak ada orang lah. Rupanya bisnes sini tak seindah yang dibayangkan. March ni Sarah hampir 2 tahun lah kat sini. Tapi baru dalam 5 bulan kita orang break even. And dalam 2 bulan ni jugalah baru kita orang ada untung sikit. Jadi Sarah tak nak lagi give up. Sarah nak sambung untuk dapatkan untung. Total kerugian Sarah tahun pertama RM350,000 and now nearly RM500,000. Kalau korang jadi Sarah, korang sambung ke ataupun korang give up?